Hello semua, so hari ini saya akan buat review untuk brand Gulf Orchid. Yang ni kalau anda tengok botol pun dah tahu ini adalah perfume berinspirasikan perfume apa. So ini ialah Gulf Orchid 110 ml Eau de Parfum. Dan perfume ini semuanya berinspirasikan perfume daripada brand LV. Dan pengalaman saya selama seminggu menggunakan perfume ini, hari ini saya akan share dengan anda. Dan juga perfume ini, Gulf Orchid ini untuk LV series ini yang paling murah yang saya pernah beli. Yang lain pun ada juga yang dupe untuk perfume LV, tetapi semua di atas RM100. Tetapi yang ni keempat-empat ni, setiap ni semuanya di bawah RM100. Hari ini saya akan share dengan anda pengalaman saya selama lebih kurang seminggu menggunakan perfume ini. So mari kita mulakan dengan yang keempat lah. Ini yang paling lemah dalam keempat-empat ini. Bau dia sedap. Bau ini adalah dupe untuk Lemon Cité. Cuma dia punya longevity memang lemah lah. Yang ini saya cuma dapat lebih kurang 3 jam. Itu untuk solid perfume lah. Untuk yang saya betul-betul dapat 3 jam. Tetapi selepas 3 jam tu dia memang sangat close to the skin. Jadi kalau anda tak berminat untuk beli perfume ini, tak apa. Tapi kalau anda berminat dengan perfume ini, kita yang tak mampu nak membeli yang ribu-riban tu, jadi ini antara yang saya boleh cadangkan. Dia punya liquid ini 110 ml Eau de Parfum. Cuma longevity tak berapa best, tetapi kita boleh spray banyak lah. Sebab bau dia tidak tengik dari depan sampai ke hujung tu. Memang bau dia tidak ada menjengkelkan. Cuma dia punya longevity dengan dia punya projection itu memang kurang lah untuk perfume ini. Biasanya saya akan pakai yang ini dah seminggu. Saya akan spray kat tangan sini 3, sini 3, dekat baju 6. So ada 12 spray yang saya gunakan untuk perfume ini. So jangan bimbang, perfume ini pakai siang, pakai malam okey saja. Dia tidak ada menjengkelkan orang di sekeliling kita lah. Ini yang di tangga yang keempat. Seterusnya yang ketiga, yang ini adalah Auham. Auham ini adalah dupe untuk Pacific Chill. Yang ni saya ada beli yang 3 ml. 3 ml tu saja pun dah 100 lebih. So yang ini saya comparekan side by side. Yang ini bau dia close to original. Saya boleh kata 90% kepada Pacific Chill. Dan longevity dia saya boleh dapat 4 jam kat tangan lah. Tetapi kalau dekat baju boleh sampai ke petang untuk yang ni. Saya sangat suka. Bau dia memang sedap lah seperti mana bau Pacific Chill. Seterusnya yang kedua ni longevity dia sangat baik. Dia punya projection pun sangat baik dan saya sangat suka lah. Memang agak berbaloi untuk perfume yang harga murmur, tetapi dia punya SPL itu bagi saya agak baik, iaitu Nassim. Nassim ini adalah dupe kepada Imagination. Imagination ni saya tak ada, tapi saya pernah try yang kawan saya punya. Satu spray sajalah untuk Imagination. Saya boleh kata 90% pun boleh dikatakan 90% mirip bau dia. Dan dari segi longevity daripada siage dan juga projection itu saya boleh kata lebih baik daripada Pacific Chill. Sebab itu saya letak dia nombor 2 lah. Dan selama lebih kurang seminggu ni saya spray kat baju, saya spray kat badan dan saya spray kat leher. Saya boleh katakan ini agak berbaloi untuk dimiliki sebab SPA dia agak baik. Untuk Nassim dupe kepada Imagination. Dan nombor 1 seperti yang anda lihat tadi, yang botol gelap ni, kita dah tahu dah botol gelap ini adalah dupe dia adalah untuk Ombre Nomad.
Bau dia tidak kuat, walaupun dia kata dupe untuk Embryonomat, tetapi ini dia jenis Embryonomat yang sangat light. Ya, sangat-sangat light. Depan-depan dia 5 minit macam tu memang agak keras, tetapi selepas 5 minit bau dia bau oud, rose, ada manis-manis sedikit. Dan ini memang senang pakai untuk waktu malam lah. Tapi kalau siang, kalau kat luar, rasanya perfume ni dia macam ada tengik sedikit sebab bau oud tu. Bagi yang nak gunakan perfume ini, boleh pakai malam ataupun cuaca yang redup, mendung ataupun hujan, boleh pakai. Tapi kalau dekat outdoor tu, saya tidak galakkan anda pakai yang ni lah, Hikmah ni. Bau oud di luar dia akan menjadi tengik apabila dia bertindak balas dengan kemikal badan kita, bau peluh kita, lagi bau yang pelik. So, itu saja review saya pada hari ini untuk brand Gulf Orchid, berinspirasikan perfume daripada brand LV. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.